Netanyahu mau normalisasi hubungan dengan Indonesia. Jangan risau. Kan? Sebab dah kawan lama tak percaya. Tengok ni. Dan untuk pengetahuan korang juga, sebab apa dia buat macam tu, itu hanyalah strategi politik. Sebab apa? Tahun 2026, Jun nanti dia akan menghadapi pilihan raya. Kalau dia kalah, habis lah. Sebab apa? ICC dah tunggu dia. Dan sebelum ni aku ada bagi tahu kau juga, dia ada kes rasuah, penyelewengan wang dia dengan isteri dia kan. Kalau kalah pilihan raya, habis. Dan jangan pelik kenapa dia boleh berkawan ataupun dia nak ada hubungan dengan Indonesia ni. Untuk pengetahuan korang, NSO Group, Candiago, Wintego, Intellexa yang dah lama bertapak sebagai pertahanan dan sebagai cyber security dekat Indonesia tu sejak 2018. Jadi kalau kat Malaysia ni, rakyat-rakyat kita dah tahu dah. Kalau daripada Israel ataupun daripada IDF berkaitan dengan cyber security, dah tentulah dia daripada Brigade 8200. Jadi gerak lu. Apa-apa, hola-hola. Peace, one love. Assalamualaikum. Kawan lama dah bertapak kat situ. Peace, free, Palestine. Peace out.